Assalamualaikum, my name is Faizal to my channel. Alright guys, today this is the 8th vlog of Faizal channel, which is misi pergi vaksinasi. Yeah. Today ini adalah kali pertama Faizal akan cucuk vaksin. Yeah. Minta maaf sebab Faizal lama tak buat video masa bulan 9 sebab masa tu Faizal positif COVID-19 bersama dengan mama dan sepupu Faizal iaitu Kak Fatin. Faizal dengan mama duduk rumah sampai hari terakhir. Mama dah habis kuarantin 1 bulan. Manakala Faizal 2 hari bulan. So yeah, Faizal on the way nak pergi vaksin. Okay. Lepas tu masa dekat WhatsApp tu, mama bagi tahu Faizal yang Faizal dengan Dania akan pergi vaksin sama-sama. Tapi di masa yang berlainan sebab Dania pergi vaksin pukul 9. Manakala Faizal akan vaksin pukul 11. Lepas tu dekat grup WhatsApp kelas Faizal, Khalif kata dia akan pergi vaksin juga. Tapi sayang sekali dia dah kena shock. Faizal tak tahulah benda yang apa maksud yang dia kena shock tu. So Faizal rasa macam biarlah kalau dia kena shock ke benda, jangan sampai kena shock macam kena tembak dengan pistol tu, biar. So, okay guys, check this out. Faizal dah sampai ke HCOB. Kalau kawan Faizal ada, lagi best juga. Check this out. Harap-harap tak ada siapa tengok Faizal tengah buat YouTube. Kalau kawan Faizal ada, lagi best. Tengok ni. Faizal 3 ada depan. Tak boleh ambil video ataupun gambar ya. Kat sini kat bilik suntikan je boleh. Okey, Faizal kena stop video tu sebab tak boleh record video. Okey, ini okey dah. Tapi segalanya berubah. Masa Faizal baru je sampai dekat HCOB tu, mama dia tanya, IC bawa ke tak? So Faizal cakap ada. Tapi bila Faizal check dekat poket, rupanya IC tak ada. Time tu Faizal risau gila. Faizal mesti ada bawa IC tu. Mesti dia ada tercicir dekat tempat mana tu. So Faizal dengan mama pergi ke kereta untuk check ada tak IC dekat dompet tu. Mana tahu dia tercicir ke mana. Tapi punya IC tu tak ada juga dalam kereta. Rupanya IC tu ada dekat kerusi ruang tamu. Wish. Habis tau, kita terpaksa kena balik rumah. Hampir sejam tau nak pergi patah balik. Habis tau Faizal kena marah dengan mama time tu. Mak Faizal rasa macam depressed gila. And then macam cara nak cepatkan keadaan tu, Faizal WhatsApp lah adik Faizal Kisha nak tanya IC Faizal ada tak dekat rumah. Dia kata ada, tapi cara dia cakap macam nonsense dah. Lepas sejam tu kita dah sampai ke apartmen Faizal. Ambil dompet, lepas tu pergi terus ke stadium Bukit Jalil tu. Okay. Weh, teruk gila bye. Okay, yang kali kata tu dia kena shot tu, Faizal rasa apa yang dimaksudkan tu dia dah cucuk vaksin dah. So sekarang ni Faizal nak tunjuk pada korang macam mana Khalif tu dia kena cucuk vaksin. I think mungkin rasa macam dia boleh mengaibkan orang lah. Kalau tanpa permisi lah. But I just want to show you just how my friend gonna react when he just got vaccinated. So yeah, go ahead, just watch the video. And today, meaning that for the last 1.5 years until today, they have not even one online class. They have not. They're still waiting, you know.
they're still waiting for the phase of platform to get started. It means no income, literally no income in the last 1.5 years. And I'm just amazed, you know? Pegang baju. So, dude, Biasa why? je. Why take you such a long Pegang time baju bang. to change your do Biasa dia things jangan ni. and just like so stubborn, still so stubborn to change? They say no, online training doesn't work. You will go through these 2 days and you see delivery that you will get even in an online platform. So the first one. So itu adalah kisah the pressure yang Faizal pernah hadapi sebelum ni. So sekarang ni kalau Faizal nak bagi korang teruskan video selepas ni ya. So go ahead. Bye. Teruk gila lah. Sumpah teruk. Okay guys, sebelum Faizal bagi sambung tengok video tu, Faizal ada nak bagi satu kisah lagi lah pasal lagi vaksin tu. Masa tu dia mengumumkan untuk pergi ke tempat vaksin lah. So Faizal rasa macam nak rakam untuk tunjuk yang perjalanan Faizal pergi cucuk vaksin. Tapi sayang sekali Mama Faizal kata tak boleh. Itu membuatkan Faizal rasa depressed gila. Tempat cucuk vaksin ni sebenarnya adalah kawasan tolong jangan rakam ke? Tolong jangan rakam. Tak tahulah mana masalah dia. Dah. Sambung. Okey. Dah tiba masanya untuk Faizal cucuk vaksin. Masa sekarang ni ada orang tengah cucuk vaksin, so Faizal dah tunggu je lah. Entahlah nak cakap apa ni. Okay lah. Okay. Right now, I am ready to get vaccinated. Sekarang ni doktor tengah isi borang. Okey, nak So I'm so hyped. Faizal dah buka dia lengan. You see this? You see this? Hey! How am I stop? Fine. Dia start nak macam reaksi macam mana pula. Faizal tak nangis. Faizal tak nangis macam 7 tahun lepas. Okey, tengok yang ni. So, tahu tak dapat vaksin apa? Tak tahu. Pfizer. Pfizer. Tapi nama lain dia Comirnaty. So, expired di 22 bulan 1. Nanti dekat dalam MySejahtera dia orang akan tulis Comirnaty vaksin. Okey? Comirnaty? Nama lain dia lah. So, yang ni saya akan ambil 0.3 ml. So Faizal jenis vaksin Faizal dapat yang Comirnaty. Faizal macam sama juga. Okay, 0.1, 0.2, 0.3. Terus saya akan bagi 0.3 ml. Okay? Okay, ready? Okay, tangan luruskan ke bawah, jangan keras. Okay, the camera. Relax, eh? Breathe in, breathe out, relax, breathe in. Okay dah. Ready, eh? Tengok tak sakit pun. Yang kau menangis tu memang tak ada belah tu. Okay dah. Alright. Yeah, I got vaccinated. And then the virus will go away from me. Okay guys, lepas Faizal dah habis cucuk vaksin tu, Mama suruh Faizal untuk berpisah buat sementara sebab kita nak pergi keluar dengan cara yang berlainan.
So first kali Faizal nak pergi keluar tu, Faizal kena pergi counter dulu. Lepas habis buat apa-apa lah dekat counter tu, baru Faizal akan tanya. So lepas habis buat tu, Faizal tanyalah dekat akak tu, kenapa tempat cucuk vaksin ni tak boleh rakam? Dia kata memang tak boleh. Itu adalah arahan dari ni, kerajaan. So Faizal rasa macam, apa ni kak tak bagi soalan yang logik sikit, memang tak boleh. Mesti ada sebab. So bila Faizal nak pergi jalan keluar tu, Faizal tanyalah ada seorang abang tu. Dia kata, abang kenapa tempat cucuk vaksin ni tak boleh rakam? Dia kata boleh je merakam. Habis tu yang time Faizal pergi nak tunjuk korang yang perjalanan Faizal pergi vaksin tu, apa tak boleh? Aduh, yang masa tu betul ni, boleh rakam ke, boleh tak boleh rakam ke? Aduh, confused lah sekali ni. Tapi tak apa, sebab nanti 27 hari bulan Faizal akan pergi vaksin second dose. Dan kemungkinan besar lah Faizal rasa macam nak buat YouTube lah. So yeah, I think that's the end for today. Don't forget to like, comment, share, subscribe and turn on notifications so you won't miss the next video. See you guys next video vlog. Goodbye. Assalamualaikum. Vlog yang sangat pelik.